Ayat percuma ada orang mak kenduri hari ni. Free. Okey, sama-sama. Ayat percuma ada orang mak kenduri. Dah ada orang kenduri. Okey, itu saja. Amin. Masih dah. Okey, baik-baik. Rezeki abang. Okey, baik. Free percuma. Ada orang mak kenduri. Ambil mak satu ni. Ha, free. Ha, terkejut dah. Dapat free. Okey, ambil balik. Okey, free. Nah, free. Percuma ambil. Okey, orang mak kenduri. Okey. Ya, ayat percuma abang ada orang mak kenduri. Ambil free. Okey, sama-sama. Abang nak apa? Alhamdulillah, rezeki free percuma. Kenang-kenangan. Allahumma salli ala Muhammad. Kali. Dan yang campur dengan tanah ni kan. Terima kasih, alhamdulillah dapat percuma jauh-jauh mai daripada Bagan Jerman. Oh, Allahu Akbar. Dekat tu. Dekat abang. Okey, siap percuma abang. Dulu saya tunggu. Okey, baik free okey. Percuma free. Abang terkejut. Ya, percuma ada orang mak kenduri hari ni. Okey. Ada orang mak kenduri ni. Okey, sama. Okey, baik. Percuma free. Ada orang mak kenduri hari ni. Okey, siap. Sama. Ada orang ni. Ada orang mak kenduri. Okey. A few moments later. Okey, alhamdulillah. Ini dia pakat minum lah. Tengah panas terik. Panas terik ni ni. Itu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat tunaikan. Oh, hari ni ayak saja. Ayak saja, nasi tak ada. Pisang dah macam biasa. Cumanya ayak saja yang kita nampak hari ni. Tu pun dia ada puluh dah. Sedap. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, kita buat 2 balang. Tu pakat minum tu. Syukur kepada Allah. Oh, penat. Penat. Terima kasih. Sila minum. Pakat minum lah. Siapa mai awal dapat minum. Habis. Okey. Alhamdulillah kita dah tunaikan daripada seorang penyumbang. Okey, tak kita sembang di sana. Habis. Lagi tambah lagi. Masya Allah. Okey. Tu Pak Dol Amin ni campur. Alamak, campur memang terbaiknya. Sedap. Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, kita sambung di sini. Penat lah, hangat. Okey, untuk ayat hari ni alhamdulillah. Ayat hari ni disumbangkan oleh seorang sahabat tu daripada sahabat kita, sahabat TikTok kita daripada seorang daripada syarikat Syarikat Baja dan Racun, dan kita buat tu 2 balang tu untuk dia. Okey, terima kasihlah okey. Semoga perniagaan lancar dan laris manis. Jadi ayat duit yang selebihnya tu kita akan buat tempat berniaga lah untuk waktu waktu sekolah buka esok. Kemudian abang kita. Kemudian kita yang tadi ni. Okey, tadi ada juga ada sahabat yang walk in daripada abang bekas trafik. Ada pencen trafik. Lepas tu kita dah buat lah. Alhamdulillah kita telah selesaikan duit beliau. Kita agih-agihkan pada orang. Cumanya video kita tak ambil banyak lah sebab ni ada yang macam kita kata lah, ada yang mesra kamera, ada yang tak mesra kamera, jadi kita ambil sebahagian sajalah. Okey, dan semua pekat minum tu nampak tu. Alhamdulillah. Terima kasihlah Toke Baja Padi sebab telah berbagi rezeki kepada orang. Ni bukan apa ni. Ni lepas orang minum orang nak sembahyang jemaat, Allah, orang buat ibadat. Oh, dahsyat. Lepas minum, lepas tu lepas pinat buat sembahyang jemaat, buat ibadat. Memang yang tu memang cukup, bukan nak kata lah. Kita tak tahu kan. Semua Allah Maha Kuasa. Allah nak terima semua. InsyaAllah semoga Allah terimalah amalan kita. Dan tak lupa jugalah doa abang kepada sahabat-sahabat penyumbang dan kepada penonton yang menonton lah di channel abang ni. Semoga pada penyumbang, semoga perniagaan laris manis, semoga lancar urusan. Okey, dan pada semualah
Semoga Allah murahkan rezeki yang barakah berlimpah. Semoga Allah permudahkan urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat kepada yang sakit. Semoga Allah angkatkan kesakitan dan digantikan dengan kesembuhan. Semoga Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Okey. Hanya sekadar itu sahaja konten kita. Kita dah buktikan apa yang diberi, kita buktikan melalui video lah. Okey, insya-Allah. Cumanya kita tak ambil panjang-panjang. Okey. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. A few moments later. Alhamdulillah, ayat kita seriat. Tuh. Kering. Oh, jagung seriat. Enggak. Oh. Mi goreng habis. Ya, mi goreng macam tu. Pok keluar. Mi goreng. Ada juga mi goreng belas. Kita nak sembahyang ni. Okey, ayam habis lah. Kelio. Nak barbut. Pakai barbut. Itu dia. Barbut. Dia. Habis, ayam habis. Betul. Okey, ayam kita habis lah. Kita nak basuh-basuh lah. Dia. Mak. Dia. Mak. Kita nak cuci lah, tak nak basuh lah. Tu. Habis ayam habis. Habis lah salang. Settle. Okey. Kita apa tinggal tu? Kita buang lah. Selesai. Kita nak cuci lah. Okey, alhamdulillah selesai lah sudah. Oh, balang kosong tinggal. Tu balang kosong tinggal tu. Dia. Ya, alhamdulillah. Kita dah tunaikan amanah. Okey. Alright. Okey, jumpa lagi minggu depan. Terima kasih sahabat. Semoga Allah murahkan rezeki yang barakah. Semoga Allah murahkan rezeki yang barakah berlimpah ya badan. Okey, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Kita akan buat lagi minggu depan insya-Allah. Kalau ada yang buat sudi, kita buat lagi. Kalau tak ada sudi pun kita buat jugalah insya-Allah. Ya, selamat. Okey. PK penolong penguasa custom. Penolong kanan. Pengarah custom, masya-Allah. Okey. Okey. Alright. Okey. Minggu depan kita akan buat. Itu yang dengar aku tak tu. Ada tu sepupu kita. Yang bukan yang ni. Yang akan datang. Kita akan buat PK penolong kanan pengarah custom. Pengarah custom.